Salam, petang ni Azmi ajak saya main pula. Ni dah yang naik ketiga ni, penat rasanya ni. Tapi tak apalah, temankan dia main. Azmi swing dia unik sikit je, tengok kaki dia. Macam Scottish Shuffler. Kami main stroke play. Siapa kalah belanja minum dan makan roti canai. Saya tee off center fairway. Azmi pun tee off sikit kiri. Second shot saya top kambing pula, Binawe, betul lah. Third shot ada lagi 210 meter. Saya tak ada pilihan. Azmi sure palmnya. Jadi saya attack dengan 3 wood. On. Lubang ni kami sama-sama par. Fras betul dia. Ingatkan dah boleh mamam dah saya. Haha. Lubang 2 saya tee off ke kiri sikit. Azmi kiri terus. Second shot Azmi, dia top kambing. Saya kata ada Chan ni. Saya attack dengan 3 wood, bola agak slice, miss green kanan. Jauh lagi lah, dalam 60 meter kot. Third shot saya dalam 60 meter, saya chip. Given. Macam dalam TV TV Astro. Azmi pula double bogey, saya par. So, saya 2 stroke up. Lubang 3 target saya kanan fairway. Nampaknya macam menjadi. Azmi pula kiri fairway. Dalam hati saya, lubang ni Azmi sure tak nampak flag punya, sebab dia landing dekat kiri fairway. Saya kanan fairway. Nampaklah green tu, tapi kami sama-sama on. Dia putt dululah sebab dia jauh. Saya 2 putt given. Azmi pula 3 putt. 3 stroke up. Patri lubang 4 ni Azmi on the green. Saya pula shot dalam 10 kaki green. So saya tak ada pilihan lah. Kena try chip in. Terlajak lah pula. Azmi par, saya bogey. So Azmi tangkap saya 1 stroke. Tapi saya still maintain 2 up stroke. Lubang 5 ni kami sama-sama center fairway. Tapi saya dululah yang membuat pukulan. Dalam distance 165 meter. Terfikir juga nak pakai 5 iron ke 6 iron ke rescue. Saya pilih rescue sebab bola dia bila pakai rescue ni dia tinggi sikit. On the green. Azmi dah goyang. Apa tak goyangnya, distance 145 pun masuk air. Dia double bogey, saya par. Saya tangkap lagi 2 stroke, total 4 stroke up.
Par 5 lubang 6 ni kami sama-sama tee off center fairway. Second shot pun okey. Sama-sama 3 on. Saya sebenarnya dalam main hore-hore macam ni, saya cuba praktiskan apa yang dia ajar. Cikgu saya YouTube, dia ajar macam mana nak vertical drop sambil hip turn. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang ke laut. Kami sama-sama 3 on, tapi Azmi putt dulu. Okey lah putt dia tu macam given, tapi saya putt masuk birdie. 5 stroke up. Fras betul dia. Patri lubang 7 ni dia on the green. Saya pula tersasar masuk bunker. Hati saya kata biarlah dia par. Saya 5 up stroke. Ada 3 lubang je lagi nak habis. Saya reserve bogey lah lubang ni. Tiba-tiba saya putt masuk. Sandy par. Fras betul dia. Kecewa habis dah. Confirm lah dia kena bayar hari ni. So lubang 8 saya enjoy lah. Saya cuba lah buat eksperimen swing. Macam-macam swing keluar lah. Try lah buat Justin Rose punya drill. Masa praktis swing nampak okey. Actual swing tak apa-apa lah. Dengan cross dia. Tapi cross pun on the green. Azmi on, saya pun on. Tapi saya on dekat, dia jauh. Dia 3 putt, saya 2 putt. Berapa up stroke dah lupa dah. 6 stroke up. Balik awal lah. Last hole kami dua-dua center fairway. Hari pun dah nak gelap dah, nak maghrib tu. Nampak tu kat ujung langit tu. Mentari merah di ufuk timur dah keluar. Swing saya pun dah macam nak terbang dah. Kaki pun dah tak kuat dah. Macam nak terbang je. Yalah, 3 naik satu hari. Apa taknya, penat lah. Second shot saya masuk bunker. Main je lah. Dah tak ada makna dah. Joli lah. Last hole kami sama-sama bogey. 6 stroke up. Ataupun saya main 1 over hari ni. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.